Okey, sahabat-sahabat, hari ni mak masak asam pedas ikan ya. Ni dia. Asam pedas ikan lama tak makan. Ni dia. Okey, sahabat-sahabat, nak tahu macam mana cara mak memasaknya? Jom kita tonton video mak. Jom kita ke dapur mak. Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ni mak nak masak asam pedas simple aja ya. Ni dia. Ni ada ikan, ada belenar itu, ada tiga tiga kepin ni. Ni daun kesum tadi ambil kat depan tu. Lada kering ni mak dah rendam dengan air panas. Mak tambah cili besar dengan cili padi Cameron Highland ni. Mak petik malam banyak pula tu. Dah merah-merah. Ni bawang ros 3 biji, bawang putih 2 biji kecil halia. Lepas tu serai, ni serai ketuk-ketuk. Ada tomato 1 biji setengah. Lepas tu bawang Holland. Hari ni tak gunakan sayur apa sebab tak ada sayur apa hari ni. Tak tahu nak masak apa mulanya, tiba-tiba nak masak asam pedas. Tengok video kadang-kadang tengok orang buat asam pedas dah teringin nak masak. Tapi bahan tak cukup. Kena pula hari hujan hari ni. Masaklah apa yang ada hari ni. Ni mak nak masukkan 1 sudu kecil garam. Nak tumbuk lah mak punya cili ni, cili kering. Kita tumbuk. Ini mak nak masak asam pedas ni. Mak yang suka sangat nak makan. Nampak pak suami kan mak gorengkan ikan kembung goreng tu dah. Siap tinggal goreng je. Kita tumbuklah cili ni. Tak tahulah pedas tak pedas ni cili ni. Tapi cili kering mak ni jenis pedas ni. Bubur sikit je lah cili padi Cameron Highland ni. Kan pedas sangat kan, nak makan tak boleh. Okey, tumbuk. Ni halia sikit. Ikan pun sikit. Lama tak makan asam pedas. Lalu masak lemak je dengan masak gulai masam je. Masak simple-simple tumis-tumis tu mak tak ada dah buat video. Tak tahulah hari-hari nak masak apa masak. Kadang mak beli je. Makan berdua kan. Kadang-kadang buat suami puasa, mak seorang-seorang. Masaklah ala kadar. Okey, kita tumbuklah semuanya ni sehingga habis semua. Mana ke pisau mak ni. Kita tumbuk. Ni asam ya. Asam ni kan nanti kita ramas-ramas. Kita tumbuklah semua ni bawang-bawang ni sehingga selesai. Okey, sekarang kita nak tumis bahan-bahan ni. Kita masukkan minyak secukupnya. Asam pedas ni kena minyak secukupnya. Kita nak tumis. Okey. Tengok minyak banyak tak? Kalau minyak banyak kita kurangkan. Secukup minyak. Hari ni pak mak ni hujan. Berderum-derum bunyi tu. Okey, kita masukkan serai dulu. Okey, masukkan punya
bahan-bahan tumbuk ni. Ditumis sampai pecah minyak. Dah naik arum bau dia. Dah naik arum baunya. Kita masukkan dulu ikan ni. Ikan. Okey. Dah mesra-mesra. Dah mesra-mesra macam ni. Kita masukkan air dia. Air lesung. Okey, kita masukkan pula air asam jawa. Asam jawa kita masukkan. Asam jawa. Masam-masam ada. Masam pedas, manis sikit. Bubur gula sikit je. Okey, kita masukkan daun pesum ni. Kasih aroma dia naik. Meresap kat kuah tu. Wow. Lama tak makan. Kita masukkan buah tomato ni dengan bawang. Bawang Holland. Masukkan sedikit secukup rasa. Dan secubit gula. Mana yang sukalah. Mana yang suka, masukkan secubit gula. Kita tambah lagi sikit air. Siapa suka pekat, pekat. Siapa yang suka cair. Mana gula mak. Ni gula mak ada sikit. Kita pancing dia punya tu. Ada pedas. Okey. Biarkan dia marinate sekejap. Marinate. Asam pedas. Ikan apa? Ikan bawal putih ke ikan apa tadi? Malam tu. Kepalanya dah masak kari. Tinggal padan. Kita masak simple aja hari ni. Ni kita nanti kan goreng ikan. Ikan ni goreng je. Bapak suami. Asam pedas. Okey, asam pedas kita dah siap. Kita hidangkan.
Okey, ni dia. Asam pedas kita dah siap. Okey, selamat menjamu selera. Jom kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.